Waris tinggal seorang je, semua dah meninggal. Okey, yang pertama sekali nak kena semak. Saya terlupa cik punya kes sama ada tanah tu milik ayah ataupun milik mak. Untuk mudahkan urusan, cik dapatkan je dua-dua saja kematian mak dengan ayah. Okey. Lepas tu semak sama ada mak dan ayah kepada ayah, dan mak dan ayah kepada mak ni hidup lagi ataupun dah meninggal lagi awal daripada dua-dua ni. Okey, dapatkan dapatkan sijil kematian dulu. Lepas tu adik-beradik ni sijil kematian pun nak juga. Sebab apa? Nak semak sama ada hubungan tak ataupun kaitan waris tu ataupun tak. Sebagai contoh, bahasa mudahnya macam ni. Kalau kata mungkin abang ni meninggal sebelum daripada ayah, mungkin abang dan dia punya generasi dah tak layak untuk mewarisi harta. Sebab tu saya sarankan dapatkan je dulu kesemua sijil kematian adik-beradik tu. Okey. Lepas tu dapatkan juga IC pasangan dan anak-anak adik-beradik tu. Kalau yang bawah umur nak sijil lahir lah. Okey. Lepas tu bila dah dapat semua ni, kalau cik masih tak pasti boleh tanya saya nak sahkan siapa yang layak ataupun dia mewarisi harta pusaka tu. Lepas tu untuk tanah tu dapatkan jalinan rasmi dan salinan geran. Lepas tu dah boleh buat permohonan dekat pusaka kecil dah lah. Cuba dapatkan maklumat ni dulu. Kalau mana contoh CJ kematian tu boleh mohon dekat JPN. Sebab cik sebagai anak boleh mohon cabutan CJ kematian. Kalau yang adik-beradik ni pun boleh juga, tak ada masalah. Kalau apa-apa boleh tanya nanti.